Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dikasihi. Sebelum kita memulakan sesi kali ini, apa kata kita tinjau dulu secara umum topik-topik yang akan kita sentuh berkenaan tentang pengenalan akidah dan juga tauhid. Baik, ada 3 perkara. Nombor 1, definisi akidah dan juga ilmu tauhid. Yang kedua, sumber dan ciri-ciri akidah Islam. Dan yang ketiga adalah sejarah ringkas perkembangan ilmu akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dikasihi, bersama anda ialah pengulas, pembicara mengenai sesi akidah pada hari ini, iaitu Muhammad Khairi bin Mahyudin, dan saya akan bersama dengan sidang hadirin, para penonton untuk membicarakan asas-asas akidah. Dan saya mulakan dengan petikan hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillata sataftariqu ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah." Rawahu Abu Daud. Maksudnya, sesungguhnya umat sebelum kamu daripada ahli kitab terpecah kepada 73 golongan. Dan umat Nabi Muhammad juga akan terpecah kepada 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke dalam neraka dan 1 golongan akan masuk ke dalam syurga. Dan mereka ialah Al-Jamaah. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Jamaah? Al-Jamaah adalah satu kumpulan minoriti yang mengikut i'tiqad, kepahaman dan amalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, dan amalan dan i'tikad tersebut telah diteruskan, dipelihara oleh majoriti ulama-ulama Islam daripada satu generasi ke satu generasi sampailah kepada kita sekarang. Bila disebut sebagai Al-Jamaah, istilah ini merujuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Terdapat riwayat daripada hadis yang lain menyebut ma ana alaihi wa ashabi. Ada juga yang menyebut sebagai as-sawadul a'zam. Ada juga yang menyebut sebagai al-firqah an-najiyah. Ada juga yang menyebut dengan firqah an-najiyah dan juga ahlul haq. Istilah-istilah ini digunakan untuk menunjukkan kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah yang dikendaki oleh baginda Rasulullah SAW. Manakala golongan yang tidak menuruti perjalanan dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka masih lagi dikira sebagai umat Islam ataupun diistilahkan dengan umumul muslimin, ataupun dipanggil sebagai ahlul kiblah, ataupun dipanggil ahlul ijabah, ataupun dipanggil sebagai ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka masih lagi golongan Islam, dan apabila mereka mati, kita juga dituntut untuk mandikan mereka, kafankan mereka dan solatkan mereka. Ini adalah pegangan yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah yang telah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara akidah adalah satu perkara yang wajib diketahui oleh setiap individu Muslim. Dan ini perlu diketahui melalui pembelajaran, huraian yang muktabar daripada ulama-ulama yang muktabar dan juga daripada kitab-kitab muktabar, supaya kita berada dalam kefahaman yang benar dan amalan yang siratul mustaqim yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ini saja untuk sesi ini. Kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedang penonton yang dikasihi sekalian, sesi pada ketika ini ialah definisi akidah. Kalimah akidah dikenali sebagai ikatan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, maksudnya adalah ar-rabtu, iaitu saling bersimpul kuat, manakala kalimah jamak bagi akidah ialah al-aqaid. Dari segi bahasa, akidah bermaksud pegangan, kepercayaan yang membenarkan sesuatu di dalam hati tanpa ada apa-apa keraguan, syak dan sebagainya. Ia merupakan ikatan antara akal dengan hati yang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang tiada sesuatu pun yang seumpama dengannya, dengan mengikut pandangan, uraian yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi istilah, akidah ialah perkara-perkara yang wajib dibenarkan dan diimankan dan diyakini oleh hati kita tanpa ada apa-apa syak dan ragu-ragu, dan merasa tenang, kukuh sehingga menghasilkan keyakinan yang tetap di dalam hati dan tidak bercampur dengan sebarang keraguan. Inilah dikatakan sebagai akidah. Dan sidang hadirin sekalian, ilmu akidah juga dikenali dengan beberapa nama. Antaranya ialah ilmu tauhid. Yang keduanya dikenali juga sebagai ilmu usuluddin, dan dikenali juga sebagai ilmu kalam, dikenali juga sebagai fiqhul akbar. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk membicarakan apa itu ilmu akidah. Imam Sayyid Sabiq, seorang ulama, menghuraikan pengertian akidah atau keimanan berdasarkan kepada rukun iman yang 6, iaitu beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman dengan kitab-kitab Allah, yang keempat beriman dengan para nabi dan rasul-rasulnya, yang kelima beriman dengan kewujudan hari akhirat, dan yang terakhir yang keenam beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Definisi ilmu tauhid pula secara ringkasnya iaitu daripada perkataan wahada, yuwahidu tauhid, bermaksud memahami keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi wujudnya, daripada segi zatnya, asma'nya, af'alnya dan sifatnya. Dari segi istilahnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi ubudiyah, segi uluhiyah dan rububiyah, dan menjauhi sebarang unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ini merupakan satu surah yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Esa, tiada sesuatu yang seumpama dengannya, dan tiada sesuatu pun yang mempunyai bandingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan apa-apa saja yang diperlukan untuk hajat di dunia dan di akhirat. Oleh itu, saya berharap sidang hadirin, para penonton dapat memahami secara ringkas definisi ilmu tauhid, ilmu akidah dengan bahasa yang mudah dipahami. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.